minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kasih Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi peluang berada di bulan anugerah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, melainkan janganlah kita membiarkan peluang-peluang besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dibiarkan berlalu begitu sahaja. Sebuah hadis yang selalu kita dengar amat masyhur di bulan Ramadan ini, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka dan rugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah berpuasa di dalam bulan Ramadan, tetapi puasa dan ibadah di dalam bulan tersebut tidak mendatangkan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nauzubillah min zalik. Oleh itu perbincangan kita pada masa ini sama-sama untuk kita bermuhasabah, berfikir agar kita tidak menjadi 5 golongan yang rugi berada di dalam bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi hidayah petunjuk, tidak termasuk dalam 5 golongan yang akan disenaraikan ini. Golongan pertama yang rugi berada di dalam bulan Ramadan ini adalah orang yang menganggap Ramadan itu adalah bulan biasa seperti mana bulan-bulan yang lain. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyambut tetamu, saudara kita, sahabat handai kita yang datang daripada tempat yang jauh? Pastinya kita membuat persediaan yang cukup rapi untuk menggembirakan tetamu kita. Begitu juga Ramadan, perjalanannya bukan memakan masa 5 jam, perjalanannya bukan memakan masa 5 hari, tetapi sehingga 11 bulan untuk datang kepada kita. Bagaimanakah kita menyambut kedatangan Ramadan ini? Adakah kita gembira atau sebaliknya? Adapun orang-orang yang tidak gembira dengan kedatangan Ramadan ini adalah orang-orang yang munafik. Orang beriman itu mereka amat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada bulan Rejab, Sya'ban sehinggalah sampai kepada mereka bulan Ramadan. Oleh itu sudah pastinya orang-orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ini disebutkan kepada kita adalah ibarat orang-orang yang melepaskan harta rampasan yang ternilai. Kerana apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu adalah tidak sama seperti mana bulan-bulan yang lain. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah kita ini termasuk dalam golongan orang yang hanya alim dan warak di bulan Ramadan sahaja. Sebab itu disebutkan kepada kita, jadilah kita kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati, yang tidak berlalu pergi. Janganlah kamu menjadi hamba kepada Ramadan itu sendiri. Mereka hanya menghebatkan amal ibadat mereka khusus pada bulan Ramadan saja. Sepatutnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadat itu bermusim dan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Oleh itu apa yang kita harapkan, mujahadah, latihan ibadat di bulan Ramadan itu berterusan kekal di dalam kehidupan kita sehinggalah akhir hayat kita
tidak terbatas dalam masa sebulan sahaja. Golongan ketiga yang rugi adalah orang yang berpuasa sekadar menahan lapar dahaga. Tuan-tuan, puan-puan, puasanya tidak solat, puasanya tidak jaga mulutnya, puasanya tidak jaga telinganya, puasanya tidak menjaga pandangannya. Orang-orang yang berpuasa seperti ini adalah orang yang berpuasa sekadar menahan lapar dahaga. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah amat-amat tidak berharap kepada hamba-hambanya yang berpuasa sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan keempat yang rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Baginya bulan Ramadan penuh kejumudan. Bulan Ramadan itu penuh kebosanan. Oleh itu hari-hari yang dilalui di dalam bulan Ramadan itu hanya dipenuhi dengan tidur dan menghilangkan keletihan saja. Adapun orang yang kelima, orang yang rugi dalam bulan Ramadan itu orang yang tetap melakukan maksiat dan dosa. Dan inilah orang yang paling rugi serugi-ruginya, kerana mereka tetap berada di dalam kemaksiatan kepada Allah ketika berada di dalam bulan Ramadan. Oleh itu, sidang penonton yang dirahmati Allah, semoga kita tidak termasuk dalam 5 golongan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini termasuk di dalam hadis yang Rasulullah sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa di dalam Ramadan, barang siapa menghidupkan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. InsyaAllah, semoga Allah mengampunkan dosa dan kita mendapat kelepasan daripada api neraka, mendapat syurga Ar-Rayyan setelah berlalunya Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.